Bila kita tekan saja daripada sini, dia akan terus kepada okey, dia akan mencari sumber yang bercerita tentang topik tu, lakukan kerja kan, falsafah trust tadi. So dia akan ini bergantung pada ni lah, pada file tu. So dia kata dekat mana, ini muka surat 1, ini falsafah trust dia adalah di dalam cerita ni gitu. Dia tidak akan keluar macam apa yang maksudnya apa yang di dalam buku tu ya, macam daripada macam kalau file tadi kan, macam file yang kita nampak tadi macam PDF ni, dia tidak akan keluar macam ni. Bila kita tanya dalam sistem, sistem dia akan keluarkan dia punya sari teks sahaja ya. So kalau anda ada dokumen akademik, sangat-sangat powerful lah ya, dia buatkan benda ni. Okay, ini pertama kalau dalam studio. So kalau untuk anda jenis malas nak baca benda teks panjang-panjang, masukkan dalam ni. Untuk self study lah kegunaannya, anda boleh gunakan mind map lah. Cikgu minta tunjuk infographic summary. Okey, kejap. Sabar Cik Zaidi. Dah masuk ni. Kejap, sabar. Okey, alright. Okay, now laluan seterusnya yang paling selalu orang nak buat informasi dalam content cover, kita tekan saja infografik lah. So hanya anda boleh tekan straight daripada sini. So dalam straight macam ni anda boleh buatkan macam basic lah.